emosi ni biasanya jarang memberi satu natijah yang baik. Sebab itu, walaupun ada parti politik yang akan menggunakan emosi. Emosi ini saya maksud kata sentimen lah. Emosi ini sentimen. Kalau menggunakan sentimen, sebab sentimen ni dia tidak akan pergi ke mana dengan sentimen. Ekonomi itu. Ini satu angka, pembangunan satu angka, pertumbuhan ekonomi satu angka. Jadi dia ini adalah satu benar. Begitu juga dengan berkaitan dengan isu-isu akhlak, isu dan sebagainya. Ini merupakan satu benda yang boleh dilihat. Kita terima bahawa ada perubahan sekarang. Rakyat sedar. Rakyat boleh melihat perbandingan antara parti politik yang menggunakan emosi sentimen. Emosi sentimen. Ancaman pada Melayu. Takut pada DAP. Ancaman kepada bukan Melayu seperti yang berlaku di Parlimen, kes masalah kaum masih lagi masih itu semua sentimen emosi. Sedangkan kalau nak dibahas, China ni sudah warga negara Malaysia. What can you do dengan China? Dia ada di situ. Artinya tidak boleh lagi. Kalau nak main-main lah, tapi natijahnya itu satu suasana yang tidak sihat. Merugikan kita sendiri. Jadi sekarang ni saya dalam konteks saya sebagai juga ahli politik yang lama, kita mesti berfikir. Saya rasa bijak. Sebab itu dia berlaku perubahan. Ada masa kerja pendapat kata ini mesti bertukar. Ada masa dah kata tukar balik. Itu maknanya mereka menggunakan pemikiran untuk buat tukaran.